Jaya berhenti menghisap rokok berasaskan tembakau selain mampu berjimat sehingga RM240 sebulan. Persoalannya, mampukah rokok elektronik menggantikan rokok tembakau? Ikuti kupasan Juliana Syarin mengenai fenomena rokok elektronik. Ada yang menggelarnya e-cig dan ada juga yang mengenalinya sebagai vape. Apapun namanya, penggunaan rokok elektronik di negara ini telah bermula sejak tahun 2009. Terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu bateri, atomizer dan cartridge nikotin berbagai bentuk dan jenama. Cecairnya pula mengandungi 3 jenis bahan iaitu nikotin pelarut, propylene glycol, diethylene glycol dan gliserin pelbagai perisa. Bagi Mazlan Muhammad Zain, setelah 31 tahun menjadi perokok tegar, beliau tidak terfikir untuk berhenti sehingga diperkenalkan oleh seorang rakan kepada rokok elektronik. Saya dah tak boleh bau asap rokok dan saya dah tak boleh hisap rokok tradisional selepas saya menggunakan e-cigarette selama setengah jam. Sani Muhammad Arshad yang mempunyai alasan tersendiri. Saya start daripada 12 mg nikotin label. Saya reducekan sedikit-sedikit. Itu yang kita nak cuba educate people sekarang. Nikotin tu kita boleh kontrol. Kita akan sampai satu tahap zero nikotin. Tinjauan saya ke bazar larut malam di Ibu Negara mendapati rokok elektronik kini dijual secara terbuka selain terdapat menerusi online. Rata-rata mereka mendakwa rokok elektronik yang diimport dari China ini dibawa masuk mengikut peraturan kastam dan dijual dari harga 100 hingga mencecah ribuan ringgit. Isu sama ada rokok elektronik ini berbahaya atau tidak pada kesihatan sedang hangat diperkatakan. Bukan sahaja penggunanya, malah orang ramai ingin mengetahui statusnya. Oleh yang demikian, kajian lebih terperinci perlu dilakukan pihak berkuasa bagi mendapatkan jawapan yang konkret sama ada rokok elektronik ini boleh menjadi alternatif kepada rokok konvensional. Juliana Syarin, TV3.